Jeritan itu seperti seseorang yang benar-benar ketakutan. Beberapa pelajar keluar dari bilik. Mereka berdiri di lorong. Jeritan itu datang dari bilik hujung. Seseorang cuba mengetuk pintu. Tiada jawapan. Jeritan itu tiba-tiba berhenti. Lorong menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Akhirnya, seorang pelajar memberanikan diri membuka pintu. Pintu itu tidak berkunci. Apabila pintu dibuka, apa yang mereka lihat membuatkan semua orang terus mundur dengan muka pucat. Aslan ditemui dalam keadaan yang sangat tragis di dalam bilik itu. Namun yang lebih menakutkan bukan keadaan tubuhnya, tetapi dinding bilik itu penuh dengan tulisan yang dicakar menggunakan sesuatu yang tajam. Tulisan itu berulang-ulang ayat yang sama. Dia ada dalam bilik ini. Dia ada dalam bilik ini. Dia ada dalam bilik ini. Dan di tengah lantai ada kesan seperti sesuatu diseret mengelilingi bilik berkali-kali. Selepas kejadian itu, bilik tersebut terus ditutup. Beberapa bulan kemudian, pihak pengurusan mengambil keputusan yang sangat pelik. Mereka menyimen pintu bilik itu sepenuhnya. Bukan sekadar menutup pintu, tetapi menimbus seluruh bahagian pintu dengan simen tebal, seolah-olah mereka tidak mau sesiapa masuk lagi atau tidak mau sesuatu keluar. Tahun demi tahun berlalu, hostel itu masih digunakan seperti biasa. Tetapi gangguan mula muncul perlahan-lahan. Ada pelajar yang terdengar bunyi ketukan dari dalam dinding pada waktu malam. Tok, tok, tok. Ada yang mendengar bunyi orang berjalan di dalam bilik yang sudah disimen itu. Langkahnya berat, seolah-olah seseorang berjalan mengelilingi ruang sempit. Tetapi perkara paling menyeramkan berlaku kepada seorang pelajar baru bernama Hafiz. Hafiz ditempatkan di bilik yang paling hampir dengan dinding simen itu. Pada malam pertama dia tidak perasan apa-apa. Namun pada malam ketiga, sekitar 2 lebih pagi, dia terjaga. Bukan kerana bunyi kuat, tetapi kerana bunyi orang bernafas perlahan, berat. Seperti seseorang berdiri betul-betul di luar pintu biliknya. Hafiz duduk di atas katil. Dia menahan nafas